Okey, jadi Assalamualaikum. Jadi nama saya Nur Luqman Syafiq akan menemudugkan peserta pertama saya. Okey, jadi boleh saya tahu nama apa? Nama Muhammad Adam Masrur. Okey, Adam. Boleh panggil Adam? Boleh. Okey, nama Adam berumur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Dah jenam kan? Okey, baik. Jadi kita terus ke soalan temubual kita. Okey, jadi bila dekat sekolah kan, bila Adam rasa paling gembira dekat sekolah? Waktu PJ. Waktu PJ. Sebab apa waktu PJ? Sebab boleh main popah dengan kawan. Okey, sebab boleh main dengan kawan-kawan kan. Okey, baik. Sekarang soalan yang kedua. Apa Adam buat kalau Adam marah dengan seorang kawan? Kawan yang orang baru. Kawan dengan orang baru. Dah tak kawan dengan dia? Kita okey, faham. Okey, kita gerak ke soalan ketiga. Pernah tak dekat sekolah ni Adam tolong kawan yang ada masalah apa-apa? Tak pernah? Tak pernah, tak ada. Okey, tak apa. Kita forward soalan seterusnya. Okey, jadi dalam satu situasi ni, contohlah kawan Adam ni dia ada benar aja. Tapi Adam tak menang hadiah apa-apa. Adam rasa apa dekat dia? Tak usah. Tak rasa apa-apa. Tak jealous, tak cemburu. Okey. Lepas tu soalan seterusnya. Kat sekolah Adam ada kawan baik tak? Tak ada kawan semua. Tak ada kawan dengan semua orang. Okey, kawan dengan semua orang. Okey. Lepas tu soalan ke-6 sikit lagi. Kalau cikgu tengah marah Adam buat apa dekat sekolah? Duduk diam. Duduk diam, tak lawan balik. Ya. Okey. Soalan seterusnya. Apa Adam buat kalau Adam nampak kawan Adam tengah sedih ke, tengah menangis ke, Adam buat apa? Tanya dia sebab apa dia sedih. Tanya dia sebab apa dia sedih. Okey, faham. Okey, soalan 8 sikit lagi. Adam suka kerja sendiri ke suka buat kerja dengan kawan? Dengan kawan. Sebab apa Adam suka kerja dengan kawan? Sebab suka kumpulan. Okey, suka buat kerja kumpulan. Okey, soalan yang 9. Kalau Adam tengah Okey, apa yang Adam buat kalau Adam tak faham kerja sekolah tu? Tanya cikgu. Tanya cikgu terus. Lepas tu kawan ada tanya juga? Tanya juga. Tanya juga kawan-kawan dengan cikgu Okey. Soalan yang terakhir okay. Bila dekat sekolah kan Adam rasa paling bangga dengan diri Adam sendiri? Menang. Menang apa tu? Nampak tinggi. Maksudnya Adam masuk pertandingan lah. Ya. Okey. Yang tu je soalan-soalan temubual kita. Lepas tu, okey. Terima kasih Adam. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi seterusnya kita bersama dengan murid yang kedua iaitu Nur Muhammad Fatih Alami Misa'an. Okey, Fatih. Jadi gerak kepada soalan. Dah ready? Okey. Bila Fatih rasa gembira bila Fatih ada dekat sekolah? Waktu PJ. Sebab apa waktu PJ? Sebab boleh main bola. Okey, sebab boleh main bola. Okey, seterusnya apa Fatih buat kalau Fatih marah dengan kawan-kawan Fatih? Tak cakap. Tak bercakap dengan dia. Okey. Soalan ketiga, pernah tak Fatih tolong kawan Fatih yang ada susah? Pernah. Fatih tolong macam mana tu? Bagi duit. Okey, Fatih boleh kuatkan suara? Okey. Seterusnya, kalau kawan Fatih menang hadiah kan? Tapi Fatih tak menang hadiah tu, Fatih rasa apa? Bangga. Bangga. Sebab apa bangga? Dia dapat hadiah. Sebab dia dapat hadiah. Tak rasa jealous? Tak. Okey. Soalan seterusnya, siapa kawan Fatih dekat sekolah? Qayyim sama Khul. Qayyim dengan? Sama Khul. Apa? Sama Khul. Zamaru. Okey, sebab apa suka kawan dengan mereka? Baik. Mereka baik. Okey, soalan seterusnya, kalau cikgu tu tengah marah Fatih, Fatih buat apa dekat sekolah? Tak lawan cakap. Tak apa? Tak lawan cakap. Okey, tak lawan cakap. Okey, soalan seterusnya, apa Fatih buat kalau Fatih nampak kawan Fatih tengah menangis? Tanya dia. Tanya apa tu? Kenapa? Tanya dia kenapa. Lepas tu, Fatih tolong tak balik? Tolong. Okey. Fatih dekat sekolah suka buat kerja sendiri ke suka buat kerja dengan kawan-kawan? Suka buat kerja dengan kawan-kawan. Dengan apa? Suka buat kerja dengan kawan-kawan. Okey, sebab apa suka buat kerja dengan kawan-kawan?
apa? Tak tahu. Okey, tak apa. Ha? Dalam Ha? kumpulan. Okey, faham. Okey, seterusnya. Kalau Fatih buat okey, contohnya Fatih tak suka Fatih tak tahu kerja sekolah tu nak buat macam mana. Fatih tak faham. Fatih buat apa? Tanya cikgu. Tanya cikgu. Okey. Seterusnya, bila Fatih rasa Fatih paling bangga dengan diri Fatih? Fatih menang apa-apa ke? Menang pertandingan senang robik. Wish, Fatih menang apa? Pertandingan apa? Senang robik. Okey, maksudnya Fatih suka senar robik. Ya. Okey, faham. Okey, dah habis soalan kita. Itu saja. Terima kasih Fatih.